Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okey, hari ni hari Selasa 30 Jun 2026 Okey, alhamdulillah guys aku punya misi untuk ke puncak Gunung Yongyap kemarin semalam alhamdulillah sukses. Aku naik hari sampai dekat Kuala Lumpur hari Jumaat. Kemudian Sabtu kita start naik sampai ke Camp Cina camping. Kemudian hari Ahad kita ke puncak. Dah puncak turun balik, camping semalam lagi, dan Isnin semalam selamat turun ke kaki gunung dan selamat keluar hutan lepas turun tu petang tu dalam pukul 2 aku terus lari ke Cameron Highland sekarang ni kat Cameron Highland malam tadi dah sampai sini pukul 7.30 lah, lebih kurang maghrib ke isyak tu, sampai solat jamak kat masjid semua, pergi makan, dah tu basuh baju, lepas basuh baju keliling kejap kat masjid ni, tidur lah. So ni hari kedua lah dekat Cameron Highland Okey, untuk pagi ni aku plan ada nak jalan beberapa tempat lah kat Cameron Highland ni. Sebab kalau aku tu balik JB penat lah, balik JB lepas tu hari Rabu nak patah balik naik Mersing, leceh lah. Jadi kita sekali jalan je. Nanti daripada Cameron kita akan terus bergerak ke Mersing Okey, sekarang pagi ni kita nak ke Abang Strawberry dulu untuk sarapan pagi. Lepas tu kita jalan lah, tengok lah pergi ladang teh ke, pergi mana-mana lah kan, buang masa kan, sampai tengah hari dalam pukul 12 atau pukul 1 tu aku nak check in dekat Sleepbox Hotel. Aku pernah check in dulu 2023 dengan Mama, dengan ada 2-3 orang hikers lah. Masa tu kita orang naik Gunung Irau, RM20 je satu malam. Dia dalam box tu nanti aku tunjuk lah. Dia Sleepbox RM20 seorang semalam. Malam ni kita tidur sana lah. Lepas tu kita akan bangun pagi-pagi pukul 5 sebelum subuh tu kita akan tolak ke Mersing. Okay, jom kita explore hari kedua dekat Cameron Highland. Let's go. Okay, sekarang pukul 8.09 kita dah sampai dekat area Abang Strawberry. Ni semua tempat makan viral lah tempat makan viral. Sini parking susah jadi aku parking dekat surau dan jalan kaki dalam 100 meter ke Abang Strawberry Depan tu pun dah renovate dulu lain jambatan dia jambatan gantung Okay, jom, let's go. Okay guys, inilah pit stop kita pertama, Abang Strawberry di Cameron Highland So aku punya sarapan dah sampai. Aku ada ayam goreng, ada nasi lemak dendeng dan juga teh strawberry teh strawberry panas. Jom kita makan dulu. Bismillah. Okay, dia punya dendeng ni sedap dendeng aku dah rasa, dan ada strawberry kat sini. Sedap dendeng ni, sambal sedap. Teh dia pun sedap, teh strawberry. Padu. Ni ayam belum rasa lagi. Boleh buat family ke sini untuk makan Sekarang pukul 8.30 pun tak ramai orang lagi. Kita boleh makan dengan puas tanpa gangguan. Okay guys, aku dah sarapan dekat Abang Strawberry. Makan okey lah, sedap. Sekarang aku nak bergerak ke ladang teh boh Sungai Palas. Kita jalan-jalan healing-healing kat atas tu, sambil minum teh lah. Lama tak pergi sana Jom kita ke sana. Ni konten ni santai lah, tak terlalu heavy kita relax, enjoy trip ni Okay, jom, let's go. Okay, dah sampai ladang teh boh Sungai Palas. Kita hiking sikit lah, sambil kita minum teh, kita recovery kaki turun daripada Yongyap. Okay, kita minum kat sini jap. Okay guys, sekarang aku dekat kedai teh shop. Okay, ni ada air tester, ada lebih kurang 7 minuman 4 minuman panas dan 3 jenis minuman sejuk. Memang boleh minum lah, dia bagi tester Aku dah test lah semua ni. Kejang terus. Alhamdulillah. Minum teh free pun kenyang.
Okay, ni dia memang sedap tapi manis lah. Cukup lah kita rasa kat sini je. Rasa macam nak beli, tapi semua ni macam 3 in 1 ni gula dia tinggi kan. Kita rasa kat sini je lah. Nanti kalau bawa balik nanti ketagih pula nak beli lagi. Okay, jom kita ke lokasi seterusnya. Let's go. Kita minum sikit lagi. Tak tahu yang sejuk. Akan dipersiapkan selama hampir 1 tahun sehingga ia sedia untuk ditanam di ladang. Kemudian setelah 10 tahun, pokok ini membentuk menjadi meja petik di mana ia telah mencapai tinggian yang ideal. Okey, kita dah pusing-pusing dekat ladang teh ni, dah tengok kat kedai, dah minum air cuma sampai kenyang jom lah. Aku nak ke bazar Key Farm cari souvenir untuk family dan juga present untuk cinta hati Nurjannah. Jom kita ke bazar Key Farm cari hadiah untuk anak dari comel tu. Sejuk kita menikmati pemandangan dekat sini. Okay guys, sekarang dah 12.30 12.30 tengah hari. Wih, dekat 2 jam lah aku pusing dari sini cari barang. Hanya dapat beli teh Cameron 4 kotak RM50 dengan hadiah Jannah. Nak teh. Ni beg kucing okey. Untuk Fadil dengan Syahdi cari baju lah petang atau malam nanti lah. Cari kitchen ke apa mata dah gabak ni, ngantuk ni. Nak check in dekat hotel jap. Nanti petang kita sambung jalan lah. Okay, jom. Penat lah. Okay, jom. Bye. Kita sambung petang ke. Okay guys, sekarang dah 1:03 petang. Kita sampai sleep box untuk check in. Jom. Ni kata lebih. Okey. Ni 40. Yes, mantap ni kata kita. Gelap Bismillah, Allahu Akbar. Berapa pun gelap. Tu dia. Kita tidur mantap. Okay guys, dah check in sleep box 1 minit. Jom aku nak ambil aku punya barang-barang jap dekat dalam kereta. Kita tidur dulu. Kalau dah Zuhur boleh solat, rehat, petang kan semua jalan lah. Tak sangka Cameron Highland jam dia tak heavy jam lah, tapi boleh kata jam lah nak naik ke Berincang tu. Gabak mat. Okay, jom. Okay guys, selamat kembali Sekarang dah pukul 6.17 petang.
aku nak keluar kejap ke Tanah Rata untuk cari souvenir lah untuk anak-anak aku. Tak tahu lah cari apa, baju ke, kitchen ke, apa-apa barang lah. Untuk hadiah Jannah, dia punya birthday dah ada, tapi ada barang lain lah nak cari. Udah mungkin akan terus keluar makan malam. Kalau tak sempat aku jamak tahir je lah, kat hotel pun boleh. Kemudian lepas dah settle beli barang, dah solat apa semua, mungkin aku terus tidur lah. So besok pagi pukul 5 pagi kita akan check out dan terus bergerak ke Mersing. Sebelum tu aku nak cari barang sikit lah untuk kuda-kudapan sepanjang perjalanan besok. Jom sambung pengembaraan. Let's go. Ni ada macam bazar, nak cari souvenir untuk anak-anak bujang. Tak tahu nak cari apa ni. Kita tengok kalau ada baju-baju cantik ke. Jom, ni jalan jap. Dah pukul 7.30 kita jamak tahir. Senanglah jamak tahir lah. Sekejap lagi cari souvenir kat Pincang. Hujan lah. Kita lepak sini jap. Cameron Central Night Market. Okey, sekarang dah pukul jam 8.30 malam. Aku dekat Pincang lagi. Jadi aku dah puas pusing cari souvenir yang best tak ada lah. Cuma dapat tadi lah kitchen tu je lah. Yang lain-lain macam biasa-biasa je. Baju, tapi kalau baju cotton banyak lah. Cari yang jersey saiz budak tak banyak tak banyak ataupun hampir tak ada. Tak best. Kalau cotton banyak, cotton tak best. Kalau macam Abah Syah tu dia nak kain jersey kan. Okey, so aku beli air untuk besok lah. Dan kita pun dah isi minyak penuh full tank. Rasanya alhamdulillah besok pagi start engine terus jalan lah. Kita akan terus bergerak ke Masjid Sungai Goyan untuk solat subuh kat sana. So untuk malam ni dah tak ada apa-apa lagi program. Aku pun nak rehat lah, balik hotel rehat. Tu je lah. Okey, jomlah kita balik hotel. Kita solat kat hotel je lah, solat jamaah. Jom. Okay guys, so dah 8.50 aku dah dekat hotel, dekat Sleepbox. Tak ada apa-apa program malam ni. Aku cari souvenir pun macam tak menarik. So balik hotel lah untuk solat jamak dan berehat. Besok pagi pukul 4 aku bangun mandi dan pukul 5 aku check out. Jom kita berehat lah. Kemas apa yang patut. Jom. Allah Okay guys, sekarang dah pukul 10.43 malam. Aku dah kemas barang untuk besok aku pakai. Besok pagi dalam pukul 4 pagi aku bangun, mandi, tukar baju. InsyaAllah pukul 5 kita akan check out. Kita akan terus bergerak ke Mersing. Kita ikut laluan menuju ke Tapah, nanti sampai bawah, sampai dekat Ringlet. Kita akan ambil laluan ke Sungai Goyan. Sungai Goyan dan terus ke Mersing. Seluruh ke Pahang lah, Muazzam, Bentong dan sebagainya. So aku nak tidur lah, sebab besok nak drive jauh. Lebih kurang 7 jam perjalanan untuk sambung Candak Sotong pula. InsyaAllah kita jumpa esok. Bye bye. Selamat malam.
Okay, selamat pagi dan Assalamualaikum guys. Sekarang pukul 4.41 pagi. Hari ni hari Rabu. Okay, aku dah mandi, dah bersiap Kita nak check out dah. Kita nak tolak ke Mersing untuk aktiviti Canda Sotong. Okay, so far tak ada apa-apa lagi barang aku. Jom, kita gerak. Okay, kita jumpa di episod Canda Sotong. Bye bye. Assalamualaikum.